Kita marah. Jadi bab-bab yang tak ada kaitan dengan dosa, kita boleh bersabar. Boleh bersabar. Semaksimal yang kita mampu bersabar. Kalau kita kena tindas, Ustaz? Dah tindah itu mana dia buat salah jahat. Kita marahlah. Kita kena boleh marah lah sih. Kita tindah orang apa, orang mengkhianati kita boleh marah. Tapi jangan buat macam dia balik. Sama kita dengan dia. Jadi kita akan jawab dengan secara rasional. Baik, ada lebih tinggi daripada sabar apa dia? Sabar lebih tinggi dah. Lebih tinggi daripada sabar. Syukur. Okey, syukur paling tinggi sekali. Yang tengah-tengah? Redha. Ada lagi lebih tinggi. Sabar ni hebat dah, tapi ada lagi lebih tinggi daripada sabar. Itu redha dan juga syakir. Contoh situasi? Contohnya. Macam mana contohnya? Untuk apa syukur? Contohnya kita redha. Ini situasi. Kalau kita sakit kan, tak apalah sabar, dia sakit diri sabar. Orang yang redha Dia rasa benda tu nikmat. tinggi sangat. Tak apalah redha lah, Allah buat ni tak apa, sabar. Redha ke tak? Terima. Terima. Macam kita bangun subuh kan, bangun subuh tu. Orang yang sabar dia membebel. Allah, subuh dah. Baru sekejap saja tapi dia bangun. Dia sabarlah, dia sabar. Sabar je lah macam mana kan? Dah subuh dah, sabar je lah. Cepat sangat dia tidur sedap. Tapi dia bangun. Mula membebel ke. Tapi okey, hebatlah dia bangun. Orang yang redha lain. Subuh. Okey, tak salah apa. Dah selayang dah subuh kan, bangun. Oh, tak ada apa. Tapi orang syakir macam mana? Alhamdulillah. Itu je tahu. Alhamdulillah. Orang syakir habis awal dia bangun, awal lagi. Sebelum lagi, sebelum subuh. Sejam ke atau berapa jam dia dah awal lagi. Dia marah pula, apa ni Pak Bilal lambat azan ni. Lawan tokek. Orang syakir bersyukur. Dia lebih lagi. Ada marah pasal nak tidur cepat. Dia Ustaz. Ya. Itulah kita tengok kita dah kategori mana satu. Sabar tu okey dah. Tapi siapa boleh radhi lebih tinggi, syakir lebih tinggi, hebat daripada itu. Itu pula masing-masing. Tapi jangan orang yang keempat. Bukan tiga-tiga, termasuk orang yang tadi lah yang keluh kesah yang tidak terima. Sikit nak marah Allah SWT, sikit nak pertikaikan apa yang Allah. Nabi Ibrahim tak pernah pertikai pun, walaupun dia ni Nabi dan dia Rasul, dia ulul azmi dan dia Khalil. Dia berdoa pada Allah sepanjang usia dia untuk dapatkan, tapi Allah tak bagi. Kita siapa nak pertikaikan Allah? Bersabar ni Nabi Ibrahim sehingga di usia tua. Kemudian barulah Allah rezekikan dia anak melalui Hajar tu kan. Tapi lepas tu ada sembelih pula. Dah payah nak dapat anak. Dapat anak Allah suruh sembelih. Tak apa dah macam sabar lagi. Katalah. Sembelih tu anak dia. Dan dia tanya, dia tanya anak dia dulu. Allah sebut dalam Quran. Tanya anak dia, ya abati. Dia kata, ya bunayya, ini arafil manam ani asbah fansu mazara. Wahai anak sayangku, ayah lihat kamu dalam mimpi ayah ni sembelih kamu. Apa pandangan anda? Pandangan. Nabi Ismail pula, orang yang terlatih dengan akidah mantapnya kan, apa jawab? Dia kata, ya abati. Ya bunayya abati ni kata-kata manja lah. Kata-kata manja. Wahai anak sayangku, wahai ayahku yang ku kasihi. If'al ma tu'mar. Buatlah apa yang ayah disuruh itu. Saya tadi insya-Allah minas sabirin. Mudah-mudahan ayah dapati saya di kalangan orang-orang yang sabar. Terima. Jadi Nabi Ibrahim pun buatlah persiapan untuk mengorbankan anaknya. Allah rakam dalam Quran. Nak lari jauh sikit daripada ibunya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim pun membaringkan anaknya. Dan kedua mereka berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berserah diri dah. Nak sembelih anak. Cuma sebelum ayah dah sembelih saya ni, saya nak minta berapa perkara, 4 perkara. Yang pertama sekali, ayah ikatlah saya. Ikat supaya saya tidak menggerupa. Ikatlah saya. Kemudian ayah sisinglah baju ayah tu. Supaya tidak mengecik darah nanti. Mak tengok nanti sedih, mak tengok darah saya. Kemudian bila ayah dah sembelih saya tu, buatlah kuat sikit, cepat sikit supaya saya cepat mati. Nanti tak rasa sakit. Dan akhir sekali bila ayah balik ke rumah,
Kirim salam kepada Nabi Ibrahim sempat tu nangis. Nabi Ibrahim dah peluk anak dia, cium. Nabi dia kata, ni'mal aunu anta, sebaik-baik orang yang membantu ayah untuk tak pada engkau lah wahai anak. Dia cium anak. Dan pada waktu yang di nanti-nanti itu, Nabi Ibrahim pun ambil sungguh pisau sembelih. Sembelih. Nabi Ismail kata, kenapa hari tak mati ayah? Kenapa saya tak rasa apa pun? Dia kata tak luk tu pisau, terbalik pisau. Tak luk. Ayah dah tikamlah saya, ambil pisau tikam saya. Nabi Ibrahim tikam pun tak luk. Jadi sebenarnya Allah nak uji mereka berdua itu, uji yang berat. Tapi mereka boleh terima. Mereka reda dengan apa yang ditetapkan. Allah gantikan dengan kibas itu. Menjadi ikutan pada kita sikap. Nabi Ismail tu hidup kan? Tak arti dia hidup yang tak. Jadi Maka dia mati Allah digantikan dengan kibas. Itu menjadi ikutan sampai kali korban. Peristiwa pengorbanan yang sangat besar. Yang akan penuh dengan kesabaran, dengan apa dia uji. Kita tak diuji dengan berat seberat itu kitanya. Dan Allah bila uji kita dalam lingkungan kita maaf. Dalam bentuknya kita maaf.